Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Imadia, wartawan anda pada hari ini. Hari ini berlangsungnya Kejohanan Olahraga Tahunan, sebuah acara kemuncak yang kita adakan untuk mencungkil bakat atlet muda dan menyemarakkan semangat kesukanan. Suasana di Padang cukup meriah dengan sorakan padu apabila semua pelajar dan guru berhimpun untuk menyaksikan persaingan sihat antara rumah sukan. Baiklah, mari kita saksikan sendiri apa yang berlangsung sepanjang kejohanan ini. Hey, next, el orfanato. ¡Danza cultura! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Bersama saya sekarang, seorang atlet daripada Rumah Sukan Cempaka. Hai, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Aula Kairina. Apakah persiapan yang anda telah lakukan sebelum kejohanan ini? Sebelum kejohanan, pagi saya akan buat stretching dulu. Lepas tu saya buat drill dan slow jog sebelum mulakan acara pada hari ini. Soalan saya yang terakhir, apakah nasihat anda kepada rakan-rakan yang bersama kami? Nasihat saya, kalau macam nampak lawan yang lebih kuat tu, kita jangan down, cuba untuk semakan semangat. Terima kasih kerana sudah meluangkan masa dengan sama-sama. Party people in the club. It's a new generation of party people. Get 'em up, yeah. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York. Sekarang saya bersama dengan Putri Balkis binti Ramli yang merupakan olahragawan kita pada tahun 2026. Tahniah diucapkan. Soalan saya, apakah perasaan anda setelah memenangi anugerah olahragawan pada tahun 2026? Perasaan sangat happy, tapi benda yang tu paling tak expect sebab dia olahragawan keseluruhan dan saya tak target pun untuk dapat. So saya memang expect form 5 yang dapat kan. Lepas tu tiba-tiba dapat, sangat happy sebab olahragawati, saya target olahragawati untuk kelas bawah saya. Tengok-tengok nama balik saya sedih, tapi tengok-tengok dapat olahragawati keseluruhan. Terima kasih sekali lagi diucapkan dan tahniah sekali lagi. Semoga terus kekal berjaya pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farsha Zahra binti Zabidi, wartawan Bahia TV. Sekarang saya bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Rosli bin Ishak yang merupakan pengerusi Cyberview Sendirian Berhad. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Soalan saya yang pertama, apakah perasaan Datuk dapat bersama-sama memeriahkan kejohanan olahraga pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih pada pihak sekolah dan juga TV Bahia yang sudi untuk jemput saya untuk mai ke sekolah ini dan seterusnya merasmikan kejohanan sukan kali yang ke-58 sekolah. Dan saya rasa teruja sebab ni kali pertama saya mai ke sekolah ni dan saya nampak
program yang sangat baik dan saya selalu hadir ke sekolah-sekolah untuk merasmikan sukan ni. Dan saya nampak satu penganjuran yang sangat teratur daripada sekolah, dan tahniah kepada pihak sekolah. Terima kasih sekali lagi Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian, terima kasih.